Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Nur Insan Korban 3-in-1 Campaign. Nur Insan mempunyai 9 tahun pengalaman dalam melaksanakan korban dan lebih dari 8,000 korban yang telah dilaksanakan. Ada banyak pakej yang telah disediakan oleh Nur Insan untuk anda melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Hubungi mereka di talian 8768446688 atau lungsuri laman mereka www.nurinsan.sg. Salam sis. Surya sini. Zakiah here. And I'm Ustazah Syariat. Penat. Mengantuk. Nak tidur mana? Mengantuk. Tolonglah saya. Topik kita seriously kita nak cakap pasal penat. Yes. Oh my god. Kita lah paling yang tak penat sekali actually. Sebab kita buat 2 kerja. Kita still kena ceria. Betul tak? Ada tak episod yang kita keluar nampak macam kita penat? Ada? Ada. Actually muka kita penat. Tapi suara kita tetap. Orang tak tahu yang sebelum ni apa yang kita kena hadap, semua orang tak tahu. I rasa ramai sisters kita pun macam itu juga. Bukan hanya kerja podcast lah. Any kerja pun. Kita datang kerja, kita datang jangan bawa masalah kita. Betul tak? Pergi kerja jangan bawa masalah rumah. Tinggalkan kat Balik pintu. rumah jangan bawa masalah kerja. Tinggalkan dekat pintu juga. Betul. Yes. So kita tak penat lagi. Okay, so kenapa kita cakap pasal penat? What happened? Sebab baru-baru ini Singapura di tangga yang pertama untuk masalah penat. Wow. Okay, Well, Berapa that's tu not dia something to be proud of. Statistik dia apa? okay, I tak tahulah tapi kalau you tengok dekat, I rasa Channel News Asia ada keluar dekat Sleep Seeker ni. Ya, Sleep Seeker. Ada banyak lah. If you Google, okay, top 10 most tired countries, you can see kita juara. Juara tertinggi, tangga tertinggi. Tangga di tempat pertama jatuh kepada Singapura. Because kan I pun rasa apa tahu, Singaporean lelaki memanglah kerja perempuan dia pun banyak juga yang kerja. Mungkin dalam And ratio semua orang lah. kerja lebih daripada satu, betul tak? Ada side hustle jugalah. Ada orang ada side income, ada yang bake kat rumah, ada yang buat apa-apa lagi lah. Yes. Apa-apa yang Macam mana nak mendatangkan sustain sih kalau you, I mean like kalau you gaji you tak terlalu besar, you mesti nak kena ada side hustle lah. Kalau you nak hidup selesa. This study, according to research by Sleep Seeker, the top 10 most fatigued countries are Singapore, Mexico, Brazil, UK, Japan, United Kingdom, United States, New Zealand, Australia, China and Canada. So kita ni sebenarnya dekat dengan kita, jiran-jiran kita sebenarnya okay. jiran kita sihat walafiat. I rasa diri I pun kalau I keluar dan masuk ke negeri jiran kita, I tiba-tiba dah tak penat. Yes. Macam refresh. Angin dia lah, angin dia. Tak lagi pun you berbelanja takkan. You lupa pasal Singapore dollar. Tapi bahagia untuk berbelanja. Yes. Berapa? RM3 belilah 10 macam tu. Action. Sebab you sombong. You jadi riak. Astaghfirullahalazim. You lupa bila you balik Singapore balik, you baru teringat macam tu. Sebenarnya. Tapi bila you keluar, yes, I pun rasa It's the relief tau. Yes. Macam terus rasa relief that macam bestnya. Padahal pergi setakat makan lunch ke. You know, some people you just drive in for one day untuk pergi makan-makan, beli-beli barang sikit, balik. Ni I nak marah sikit. Ni I nak marah sikit. Kalau kita Singaporean ni, kalau pergi, especially kita pergi Malaysia ke Indonesia, Takut pula Zaki. Singaporean semua jadi burung. Asal? Cip. Jangan. Cip apa? Jangan Surya. Semua banyak murah. Jangan. Jangan macam tu. Oh my god. Betul. Tak, you punya Definasi. tak faham. Maybe budak-budak. I faham. Lain generation. Okay, yes, kita ada sikit sombong. Kita Jangan lupa. cakap macam tu. Jangan I bersyukur alhamdulillah. I adalah salah satu, bukan sombong yang kita kaya, tak.
dia macam lupa daratan lah. Dia lebih kepada lupa daratan. Dia lupa nanti dia balik dia tak ada makan. Dia lupa. Kita Dengan jangan komen-komen dekat depan. Oh, Macam tak. jangan Not macam tu. nice. It's It's not not nice. nice. Yeah. Tak, not kita tak nice. pernah komen. I tak pernah komen. Cuma yalah, I rasa macam tak apalah, habis je lah duit kita macam tu. Dia macam tak ingat tau duit tu lupa. sebenarnya is from hard earned money juga tau. Mungkin Tapi bila- kita punya niat macam kita pun suka nak kasih support dorang Support, punya yes, business. correct. Tak lah, bila you kat sana, Seagama. bila you kat sana, especially Malaysia, benda banyak halal. Benda banyak Macam halal. sakan macam semua benda nak beli. Excitednya semua benda best. Makanan apa ni Yes, macam tu. kalau ada Malaysian sisters kita yang dengar kita yang tengah membeli sekarang ni, actually kita suka sangat pergi Malaysia because we feel so macam satu is banyak benda halal untuk kita yang kita tak dapat that kind of Luxury. kemudahan Kemudahan, lah. ya. Kemudahan untuk nak pergi supermarket, macam everything you can buy. Makan pun banyak option, Korean ada, Jepun ada, Mamak ada, Malay food ada, jangan cakap lah. It's like wow, to us Muslim yang Singaporean masuk Malaysia ni, kita rasa macam Heaven. nikmat. Don't misunderstand, kita bukan macam nak macam campak duit kat situ, bukan. Tak. Kita enjoy what you have that we don't have lah. So I rasa yes, tu. betul lah macam you cakap. And I also ada satu pakcik yang dia akan sakit setiap kali dia keluar daripada Singapore. Like dia keluar je, dia shop pasport tu, nanti dia dah start ada flu lah apa semua. Angin. Sebab tak, because of what tau, kita orang lah satu family rasa yang dia live the stress. So badan dia macam let Baru go. boleh rasa penat. Baru dia rasa balik diri dia macam mana actually. Actually macam Dia hold the fort Yes. macam Yes. betul-betul. sebab I rasa I feel that macam okay, especially bangun tidur, you receive message this person tak boleh datang, that person tak boleh datang. So you tengah sakit ni pun you kena, okay aku tak boleh sakit. So aku kena cover orang. Jadi aku kena kuat. So I sampai rasa macam ada satu tahap tu macam dah sakit pun pergi sampai actually my body dah tak boleh take it. That's where I rasa memang Allah nak kasih I yang tu, yang I kena influenza. Tu macam kau pergi duduk rumah dan diam macam tu. So I rasa actually memang Singapore ni memang harus. Kalau Singapore tak menang, I akan kasih award tu kepada Singapore. Singaporeans. Sebab I rasa memang kita penat sekali. Kerja kita lebih daripada satu. Pasal Most people even lah, if you walk, you see people, kalau you dekat Malaysia, you nak kalang kabut jalan, actually tak ada kena. apa nak kelang kebut. Orang Malaysia macam let asal kita masih nak apa kelang yang kabut. macam beli bubble tea lambat pun I macam lambat sangat ni. Dah terbiasa fast pace sangat. Yes, I betul. memang suka bubble tea. Kelemahan I is bubble tea macam really I love Tapi bubble tea. I faham macam asal boleh saya masuk macam tu. Macam asal cakap ni. Kalau the thing is the work culture here is very different. Yes. Dia memang Kita nak tak kena boleh sabar. Dah jadi tak boleh sabar nak sebenarnya. kena hit. Okay, sales nak kena berapa. Jadi kita pun jadi terlampau manja kat sini, tak boleh tunggu sikit pun. Orang tak boleh happy tengah kerja berbual dengan kawan. Pada kita macam why you not making my drink? Tapi kalau kita pergi negeri lain, diorang boleh how are you? Laid back. Oh you and how many cups of tea have you had today? Macam Negeri boleh. Masalih lagi laid back. Dia macam Kita macam duduk. kalang kabut nak rush somewhere. But like why are we living like that? Kan? Macam kita rasa diorang tak efficient. Sebenarnya kita dah terlalu over. That's why kita penat. Plus bukan pasal tu je. Kalau I selalu teringin, macam especially bila balik kerja, you tengah nak diri dekat escalator, saya dah penat tau. Habis you nak kena rush. Orang Melaka cakap excuse me macam Can you fly? tak, kau nak balik kan? Kenapa kau kalau kabut sangat ni? Diorang kerja malam. Atau Pun ada boleh orang jadi. nak balik, nak siapkan makan. Yes. Ada elderly ke anak-anak. Kelang Mungkin kabut. lah dia Tapi tu sebab tu semua. dia nak terbang. Satu family, satu Singapore nak lari nak siapkan Ada. elderly makan. The thing is bukan adult saja tahu yang penat. Budak-budak pun penat. Because they start school, most children start school 7:30. Macam betul-betul punya school lah yang compulsory ni kan. 7:30 dah start. So they wake up at what time? Kalau tinggal rumah dekat, maybe 6:30 bangun, gedebak-gedebuk, 7 o'clock go to school. But those who stay far, secondary school yang kena naik bas 1 jam, naik bas, ngantuk-ngantuk pukul 5 pagi dah kena Itu bangun. I dulu. Lepas Penat tu, tau. sekolah sampai 2-3. macam half day gone. Kalau CCA lagi sampai petang, I feel like children are working more hours than adults. Balik rumah ada homework, lepas tu tuition. Bila yang diorang rest? Bila yang diorang play? Takkan PE period 2-3 period
tak sampailah 3 period one or 2 period PE dah cukup ke untuk diorang main. Sebab tu I also think now that there are many ramai orang sakit lah dekat sini at a much younger age. And it's not simple-simple sakit demam sesama, it's critical, terminal, and it's something that I believe bukan saja kita punya pemakanan ni semua lah, memang kita process food, but it's our lifestyle. Stress. And then budak banyak budak sekarang. Zakia dah penat. Zakia 3 kerja. Penat. Yeah, it's like I cannot, macam kadang-kadang kesian budak-budak balik kita nak suruh diorang belajar lagi. I think that kalau I dah kat luar dah kerja, balik rumah nak kena buat kerja lagi. Oh my gosh, what a dread. And kita adults. Bayangkan budak-budak yang nak main, nak kena marah lagi, nak relax, nak itu, nak ini. Cukuplah sekolah 6 jam. Sampai anak I cakap dengan I, our life is not balanced. Dia cakap dengan I, our life is not balanced. We go to school for 6 hours and then we don't play for 6 hours. Balik rumah kita kena buat homework, lepas tu kena ini, lepas tu ngaji, lepas tu madrasah. Like so many things. PSLE lagi dah nak dekat kan anak you. Like to them is not balance lah. Habis tuition malam, siang tak pergi tuition, malam tuition. Weekend lagi ada benda. Budak tak penat ke? Kita yang penat, diorang tak penat ke? Swimming, So macam taekwondo. Part of penat DNA is part of our penat. Betul. DNA is penat is part of our DNA. So I rasa bila tadi you cakap pasal CCA, I adalah budak yang deprived tak ada CCA kat sekolah. So I punya sekolah belajar macam tu. Masya Allah. Belajar lah. Syekhah. Bukan. Kau pandai. Macam mungkin ekspektasi guru-guru pada masa itu adalah semua keluar menjadi asatidzah yang berjaya. Masya Allah. Tidak. Ustazah tengok ni. Kalau Ustazah dengar saya minta maaf. Sebab saya rasa tekilan yang saya tak ada CCA. Nak tahu tak apa yang paling sedih sekali? Apa Suria? Apa Suria? Sebab I daripada P1 sampai P6 P1, P6 sekolah petang lah. Sec 1 to Sec 4 sekolah the whole day. So daripada kecil I tak nak macam, I tak nak pergi sekolah pagi-pagi. Pagi-pagi dah kena bangun. Okay, sekolah jauh gila. Okay, fine. Bila kita dah Sec 4, kira bila kita P6 tu, kita nampak kakak-kakak Sec 1 ni ada CCA. Bila masuk kat kita Sec 1, CCA diorang tutup. Diorang tak ada buat CCA. Tak ada looking forward apa Diorang lagi. tak buat CCA. Lepas tu tak apa. Bila kita nak keluar, diorang suruh kita, diorang baru keluarkan CCA untuk next year. Allah. So diorang adakan CCA untuk budak-budak next year, and diorang paksa kita beli baju CCA. So kita dapatlah baju CCA tu, tapi kita tak dapatlah CCA tu. Kesiannya. You punya group Batch of je. people lah, batch you yang Sec 1 sampai Sec 4 ni. Eksperimen. Tak ada CCA. Kita tak ada CCA. Tikus mamal. So bila dulu I nak lah, kan pernah cakap korang nak masuk tarian. You nak CCA apa? Madrasah ada CCA apa? Tak ada lah, memang tak ada tarian. Apa ada? Madrasah? Entah. I tak ada. Sekarang ada. Apa CCA I diorang? tak tahu, I bukan budak madrasah. I tak tahu ada. Apa yang you macam Ada tengok CCA. kakak-kakak tu CCA apa? I suka debate. So dulu I pernah masuk debate. bahas. So I pernah masuk bahas. Then masuk bahas bukan CCA lah. Maksudnya ada competition bahas. I akan masuk. Lepas tu Silat ada silat? tak ada. Dulu ustazah I macam perempuan tak boleh nampak kasar. So ustazah I yang masa tu Apa dah jadi dengan you? Apa jadi dengan you? Oh my god. I tak mana Kelembutannya. Sikit pun tak ada. Kelembutannya. Apa dah Mana jadi? tarbiyah dulu tak kelembutan boleh you? lah. Masa zaman dulu kira ustazah memang tak nak macam perempuan macam kita tak boleh pergi sekolah, lepas sekolah tak boleh berjalan. Macam kalau kena tangkap tu dah jatuh hukum haram macam tu. Kalau nak keluar kena tukar baju rumah baru boleh Tak lah. boleh. My mum pernah bawakan. You sekolah dekat Arab Street kan. Arab Street kan makcik-makcik jalan-jalan. So kalau I ada extra class on Saturday, on Saturday ada extra class bukan CCA. Wow. Lepas tu, Rajin. So pergi, kalau macam my mum packkan I bawa baju, she yang bawa, kasih I suruh tukar kat madrasah tak boleh. Kena Tukar keluar kat- lah. Keluar. Kau tukar kat Golden Landmark boleh? Kalau dia tak, kira actually tak boleh. Kalau You kena dengan balik. parent pun tak boleh? Tak boleh. Sekolah kita depan tu 7-Eleven. Kita punya nafsu ni, kita bermain dengan nafsu untuk tengok orang Aljunied pergi 7-Eleven. Kita Tapi you just all tak boleh pergi. tak boleh, perempuan tak boleh nampak macam keluar-keluar, meramba-ramba, tak boleh. Itu Actually pada I this is unfair.
It's not dalam Islamic practice pun yang orang balik sekolah tak boleh beli jajan. Stop it lah. Tapi orang kita pun beli nak jugalah. kebahagiaan. Mestilah. Siapa kita tak pergi nak juga. pergi Yang dengar satu sih. curi burger, yang you curi pergi 7-Eleven. Habis salah satu ustazah tinggal daerah Jurong. So bila kita turun habis ustazah yang garang habis ustazah macam Ana tak nampak macam tu. Ana tak nampak. You jalan dekat Jurong pun tak boleh. Ustazah I ada kat Jurong. So I kan nak beli barang kat Jurong. Tahu. Dia boleh nampak pun tak boleh lah you. Dia kalau ustazah yang cakap Ana nampak, besok I habis you. Besok I akan habis kena. Jadi dia cakap Ana tak nampak. Ana tak nampak dia jalan. Nanti. I tak boleh digest. Macam Memang diorang tak boleh merayap Tak anywhere boleh. in you school dah uniform. balik. Just Tak, me, tak. just my school tau. Dah tukar baju. Tak. Turun bawah. Oh, pergi tak. Jurong Jurong Mall ke whatever tu. Tak boleh. Kalau Boleh lah. you dah tukar baju, Oh, Oh, boleh you lah. kena balik lah. Yelah tukar baju rumah boleh lah. Dengan baju sekolah tak boleh. Memang lah. Okay, baju sekolah Tapi tu I kalau you terima. dah dengan baju sekolah, you kat Jurong apa, mesti you nak beli lebih sikit. Tak boleh. Macam nak beli Old Chunky Tak ke apa. boleh. Tak boleh. You makan Old Chunky macam tu, tak boleh. Minum air berdiri kat so sekolah kena strict. tahan dulu. Astagfirullahalazim. Sebab tu I boleh faham kenapa Suria ada banyak benda yang dia deprive. Jadi macam betul-betul sincerely from my heart I rasa kesian. I tak rasa. I rasa sebab benda tu dia membentuk kita orang punya disiplin. Sabarlah. Sebab tu kadang-kadang kan I tengok ni I tak cakap semua ada Yang segelintir lah. memberontak. Berberontak dia Yes. bukan biasa punya berberontak to the maximum speed limitnya. You tahu yang kita orang punya school bag semua sama? Ya. You tahu? Ya. Tak tahu. you Kasut tak tahu. sekolah pun sama, Yes. beg sekolah pun sama, everything sama. Jam tak boleh besar-besar. Jam kena kecil. Jadi nampak semua sama, tak ada nampak dia ni kaya ke, dia ni miskin ke, semua sama, pakai sama. Pencil case Tak you ada pun nak tak ada macam show off punya. tak ada. To me that one ada baiknya Yes, jugalah. actually I suka. Jadi tak ada orang yang Tak macam dia ni bergaduh, bawa tak ada Nike, bullying. dia ni bawa branded. Kadang-kadang kita budak-budak pun kita akan terasa macam dia bawa beg ni kita mak tak kasih, you know. Antaranya Tapi I beg tu- lah. Tak boleh branded dulu I time kecil-kecil, time macam even secondary also. My mother will not buy anything yang ada label branded, tak ada, tak boleh. Lepas tu time secondary kita suka tukar-tukar beg dengan kawan. Macam your bag nice tukar. Pinjam sekejap lah. Pinjam dia pakai beg I, pakai beg dia bawa balik. Ni semua IJ punya problem lah. I bukan IJ, Oh, sorry. bukan ingat you IJ. No hate to all my IJ sisters, okay? Tapi kita tukar-tukar beg. Nanti kalau I bawa balik beg yang ada brand, Macam Gen Sport ke apa habis lah. my mother will say, kasih balik mak tak suka. Ada benda branded. So I Zuhud. Zuhud. Tak boleh branded, tak boleh macam, tak boleh tarian, tak boleh, semua tak boleh. Banyak tak boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk Saza, aku. Alhamdulillah. Tak, Alhamdulillah untuk I Adalah. punya secondary school life I macam Tak, macam at least you happy merasa. lah. I happy. Pada I bersyukur itu childhood. bila I dengar. Tapi ada point of time I tak rasa macam happy, tak ada. I tak rasa macam tu. I rasa okay, aku follow rules. And even recently ada orang tanya, one of kitanya spiritual tanya, you tak pernah rasa macam you tak nak pakai tudung ke? Oh. Macam tu. Tanya you? Ada tanya I. Wow, Student kenapa? you. Student you. Student you Siapa tanya. ni? I tahu. Tanyalah I. I dengar. Dia tanya. Tak, dia dengar. I dengar She was conversation there. tu. Kenapa diorang tanya you soalan macam tu? Macam dia curious kenapa Suria dari kecil dah tutup litup sampai sekarang litup. Macam dia sudah tak. Alhamdulillah. Macam Tapi kecil-kecil pun. yalah, I bukan pakai tudung. First memang bukan pakai tudung sebab nak pakai tudung. Sebab my mum bukan jenis yang daripada baby keluar. Kena kabut aurat Girl, dia. girl, Tutupkan girl. tudung. Daripada keluar my mum tak. Dia kecil-kecil pakai seksi tak? Tak, my mum tak suruh I pakai seksi lah. Macam tak pernah macam kasih seksi. Tapi I tak pernah kena paksa. Macam I ada kawan yang kena pergi nak main kat luar pun kena pakai tudung. I tak macam tu. Tapi I sendiri pakai tudung sebab I takut. Sebab ustazah suka cakap, jangan sampai saya jumpa awak kat luar tak pakai tudung. Macam tu. Apa dia punya impact dia kuat lah So I memang start daripada takut. Dia bukan macam, dulu kan orang selalu cakap, you tak boleh takutkan budak dengan agama. I adalah budak yang takut dengan agama. Tapi baguslah. Kira Kita nak didikan to be orang good. lama. Ya. Old school punya style. Yes. So because of that, I rasa macam I disiplin lah. I tak rasa macam, aku Tak ada deprived. traumatized apa Tak ada, bagus tak ada. lah, Tak ada traumatized.
No, I mean because sekarang memang a lot of things can maybe also because of kita punya lifestyle stress, macam sikit kena tak boleh everything can be big deal. Padahal macam dulu kena tak boleh kita macam okay lah, cannot means cannot. Tapi sekarang tak macam gitu. And kita tak question. Tak boleh. Cikgu kata tak boleh dah. Mak kata tak boleh. Tak ada why ni semua Kalau Zakia akan pakai beg sama, dia takkan pakai. Taklah, mungkin kalau dari kecil dah diasuhkan macam gitu, you terikut lah. Tapi bila you dari sekolah neighboring school yang macam-macam ni, macam-macam lah jadinya. Anything goes. Tapi I rasa pengalaman I find that it's very colourful lah. Like kita belajar banyak benda dan kita tahu ertinya bersyukur dengan tengok macam parents kita garang kasih kita curfew, kita end up jadi ni. Kalau parents kita kasih kita free flow, kita end up jadi gini. So itu semua pun kita tengok. Semua belajar. ada dia punya cost and dia punya consequences lah kan. Betul. So actually kita kena bawa pasal apa tadi? Penat. Ini dah akibatnya kita dah penat. kita dah penat. Kita dah penat dari topik satu pergi topik yang lain pasal the brain cannot focus hari ni. Ya. I macam nampak satu kali ni I nak balik, then I tengah diri dekat traffic light. So I nampak satu mak ni, dia balik pada kerja, dia ambil anak dia pada student care. So that is already like about 6:45 gitu tau. So I macam tengok budak ni, anak dia nangis. Anak dia primary school. So anak dia nangis, I'm tired. Macam gitu, bergayut-gayut kat kaki mak dia. Mak dia tempeling dia. Pam, kasih. Get up lah. I'm so tired right? Carry your bag. Dia macam tak nak angkat. Dia cakap dia dah berat. And budak tu bukan macam besar sangat tau. Macam primary 3 and below. So I macam tengok baju hati I sedih. Kesian I macam hancur hati I pasal I tengok macam dalam hati I rasa macam budak ni dari pagi bangun pagi nak mampus sampai petang kau ambil dia 6:45. Dia dengan baju sekolah yang tukar tu dah buat homework semua. Dia baru nak manja dengan kau suruh angkat ke dia nak complain dia penat. Kau boleh pukul dia. At the same time macam aku pun faham yang mak dia ni penat. Mungkin mak dia is the one yang hantar, ambil, balik kerja, rushing and all that. Balik pula nak uruskan anak. Tapi I find that macam that scene was very sedih. Macam banyak Singaporean yang macam tu tau actually. Betul. Ada yang even single mum yang kena ferry the kids alone, hantar sana, hantar sini, balik, settle down, besok. Correct. Tidur siang sebab dah nak preparekan besok, nak bangun pukul 5:30, nak siapkan anak punya lunch box apa. So macam itu penat lah. Robot pun ada charge. Kita memang kadang-kadang tidur malam pun not very deep sleep because you are just too tired already. Badan sakit ke apa, you takkan deep sleep. Tomorrow morning you have to wake up and go all over again. Function all over again. Budak-budak pun kena wake up juga all over Function again. lagi. So kesian. penat ni memang I rasa kalau you cakap dengan orang kat sini, orang cakap penat tu is memang lah. Siapa tak penat? Kadang-kadang kita memang cakap What's memang new? lah. What's new? Siapa yang tak penat? Nanti dah meninggal dah insya-Allah tak penat lah. Rehat di akhirat lah. Dia suka cakap apa? Rehat Rest di in akhirat. peace. I rehat itu memang. dekat alam barzah je lah. InsyaAllah. I mean, Tu pun kalau dia ibadah jangan- power. Kalau dia kena jangan- sebat lagi dia kalau jangan penat sia-sia lah. Kita penat dekat dunia. Make sure that kita penat ni ada sebab. Penat. Ada Tapi barakah, kita kadang-kadang complain macam mana? I think complain is normal lah. you are macam normal human akan complain lah. Complain. Takkanlah kita tak ada perasaan penat. Complain, emo semua Terbibil, is part of terbibil. I macam human. rasa that actually Singapore punya government ni nak kena look into murahkan helper. Because kau nak suruh orang kerja. Betul. Kau nak suruh student jadi pandai. Kita umur gini, kita dah penat tau. Dia naikkan up to 70 years old kerja. Must be Ah, prepared to say. work until 70 years old. I dah fikir tau pasal nanti lepas Tak ni nak penat kerja ke? apa. Takkan you nak kerja yang sama sampai 70 years old kerja tak penat ke? Ustazah dah 70. Penat, sakit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak dengar ni dah on ke? Zakia. Mic dah on tapi dia yang tak dengar. Zakia. Bulu mata kenapa sebelah je Zakia? Takkan dah 70 masih pakai. Kita tak tahu. Tak boleh lah. Tak, tahu. dulu semua orang nak Ustazah bean bag mana nak pakai bean bag. Sekarang semua duduk kat kerusi. Sorry, Tak kita boleh tengah berbual imagine. pasal kelas kita. Kelas kita every Tuesday akan ada bean bag. Bring back. Sebab kita semua rasa kita masih boleh duduk bawah. Ada juga lah orang yang duduk kat atas Ada kerusi. juga kerusi-kerusi.
I malas. special Malas duduk people. lagi. Kaki semut-semut semua dah tak ada time nak entertain kaki semut. Surat Duduk je 70. lah. Imagine. Ustazah muka surat berapa Ustazah? Masih tengah cari page. Setengah jam Ustazah bilang page mana. Sekejap, minggu lepas saya taruh pensel kat sini. Tak tahu mana pensel ni. Agak cucu ambil. Tak adalah. You punya kelas-kelas lain makcik-makcik tu semua cergas saja. Tak adalah macam Actually tu. betul. Actually betul. Buat dosa. Makcik tu Saya minta buatkan maaf. kuih. Saya Betul. minta maaf makcik-makcik saya yang Saya yang kasihi. daripada masjid-masjid, Masjid Ansar, Masjid Islam, Masjid Nur Aman. Memang this one I must mengaku, I tengok jemaah muslimat masjid kuliah-kuliah duha ni, Lagi semangat daripada yang Tuesday. they dress up, betul. Dress up, bawa beg, bawa buku. Diorang punya bag kan kadang I tengok tudung di lofa. Dress up. Diorang dress up. Matching tudung, brooch, semua. Penunjuk. Semua. Lepas tu Penunjuk dia dari macam ada kristal-kristal. Tu Yes, yes, buat yes, sendiri. yes. Tempah dengan mama betul. tu. Ada yang 60 plus years old masih boleh duduk on the floor Ih, malu. Betul. Ambil slipper sebat muka. Datang dari belakang. Saya pergi this I just came back from this trip. Oh, you know how old I am? I tell you, I'm 70 years old this year. Ada 75, masih kuat lagi. Betul. Mungkin makcik tu tahu macam mana nak manage stress. Maybe. Dan Some of makcik them ada duit. Bila kita dah ada single duit, dah tak mother. stress sangat agaknya. Ada yang single mother daripada umur 40-an Yelah, tahun. dorang, ini apa dia panggil? jaga Financial freedom. Maybe Yeah. Financial freedom tu kasih you help you to do things betul. Kalau you dah tak ada duit dengan tua dengan apa, you Dia akan makin lagi. penat. Yes, betul. Kan sakit. I rasa kalau makcik-makcik boleh retire at 50 plus kira macam dah the best lah. Wow. Macam you dah boleh pergi hidup you just pergi Travel, pergi umrah, kelas. yes. Macam tu je. Tu dah the best. Yes, betul. Tapi actually ada tengok makcik-makcik juga. My mum dulu masak. So dia akan kira masak punya kerja. Dia stop dah bila dah 50 plus. Dia cakap dia dah penat. Dia actually dah boleh rest je. Tapi dia nak kerja. Yeah. Habis abang I bising lah. So kita nampak. Dia choose pula kerja dia tak ada baca. So dia choose kerja bersihkan sisi. Tapi kita nampak mak kita tengah bersihkan sisi. Dia dah tua at that point of time. But she wants to do it. Dia lah. nak buat. Sekarang dia dah fully Dia retired dah. tak boleh lah. Tak boleh Tak kerja. penat Memang masih nak keluar lah. Tapi tak boleh lah. But not kerja lah. Dia nak kerja. Oh. Kan, tapi tak boleh tak kasi. Oh. So I rasa depends on orang tua tu juga. Macam kita mungkin, tapi I rasa kalau I pun I akan macam dah duduk rumah tak boleh lah. Maybe do something lah. Yeah, You you have some have to do activities to something. do yang I tak. macam nak kerja buat waffle. Macam I kalau 50 plus. Yeah, kalau, boy. What flavor you want? I suka tengok orang buat You waffle. try different one lah. Everyday cheese. I akan remixkan dia. Macam you taruh this one little bit. 3 in 1. Lepas tu dia korek-korek Just duit. like korban 3 in 1. What you want? Kalau I Kesian. dah choose I kerja apa kalau I dah 50 plus. Sub I nak jadi letter. bus attendant. Dah Oh, tak yang ada jaga lagi budak-budak. kan? Mana ada, Ada. lagi? Kalau preschool ada. sekolah punya. Preschool. punya, Dalam yes. bus I, you're not going to just sit and do nothing, okay? Kesian sudah I budak-budak penat nak tidur. Kita tengah cakap pasal penat ni. Penat. Tak, budak-budak kena Biarlah hafal pula. budak-budak Tak, naik Al-Mul. tidur. Surah Al-Mul kena hafal. The wheels on the bus. Everybody. I akan macam tu. Oh, okay. Faham. Look around you. Macam tu. Asal you tak kerja Discovery Center You boleh tau. You macam intro Sekarang dah ke pakai tempat. suara. Dia dah ada audio. So dalam bus I akan buat macam tu. Tapi I pernah bilang korang kan, I hafal surah semua banyak daripada dalam bus. Bus I Pasal time apa? I primary school, I punya bus attendant dengan driver ambil daripada rumah bawa pergi madrasah. Pakcik tu siapa I tak ingat siapa I punya bus-bus punya budak kat dalam. Tapi yang daripada Jurong punya transport ni kita wajib kena baca Asmaul Husna apa semua. All the way. Bagus. Wow. So daripada Semoga sana I Allah hafal. merahmati dan berikan pahala berganda-ganda Yes. bagi Pada pakcik pakcik tu. tu. Betul. Amin. I hafal daripada The sana. wheel on the bus tu dia every round Pahala, tu pahala. Yes. Masya Allah. Betul. Pakcik tu yang buat. Tadi Habis- menginspirasikan you untuk satu hari nanti buat macam I mana akan yang dia buat buat. macam tu dekat budak-budak. Sebab tu dia dah hafal surah Al-Mulk dengan budak-budak kelas dia semua. Tak, I hafal dengan budak-budak. So I rasa Masya Allah. dalam bus I akan buat macam tu. I akan jadi bus attendant. You Nak jadi buat apa? waffle. You nak bus attendant. I nak buat apa I rasa you masih boleh mengajar lah. I memang suka mengajar. It's my dream job actually. To be a teacher. pun masih kan? Masih. Tapi dah kekurangan lah. So I rasa you akan be that. Asal you ketawa ke? Tak ada. Apa? Tak ada. Ustazah yang
dah berumur, you pergi kelas diorang, you akan jadi takut tau. Because diorang garang. Tak You rasa jugalah. I akan garang ke? Garang lah. Mungkin dah tua dah jadi garang, dah tak ada humor. Tidur Zakia. Zakia, 7 tahun dah ingat you akan jadi Ustazah Zakia. Apa Dah dah jadi? 17 tahun Zakia. Sekarang kau tidur. Dah tengah gini. Saya buat waffle Ustazah. Balik pukul 6.30. Saya bekalkan Ustazah ni tu. Bekalkan ni. Saya nak buat waffle. I rasa macam joy buat waffle tu. Best. The green colour one. Apa-apalah. Dia macam Mano. Lepas tu nanti you tutup, buka. Lepas tu you sapu. Atau kerja kedai roti. Macam you taruh Zakia dia roti. memang suka bake-bake. Jadi I rasa macam fun juga I tengok. Diorang kerja kedai roti. Tak penat ke kena berdiri je tau? Maybe I make short hours lah. Kalau kaki ni boleh mampu menampung lah, berdiri lah. I memang suka mengajar. I don't see myself doing anything else other than jadi tai-tai. Wow. Jadi I doakan suami I dilimpahkan rezeki yang barokah, Amin. yang cukup untuk supply dekat I. Untuk buat sesuka hati I. Betul. Itu dream juga. Tapi kalau I dah ada that rezeki pun, I still will go out and meet people. Yeah, I'll go out meet people. Macam high tea gitu Ya, lah. macam itulah. Oh, nak pergi, nak jumpa kawan. Holiday dengan kawan, macam gitu. Holiday. Macam anak pun dah besar, I can do whatever I want in the house. Boleh buat projek sini. Pergi Langkawi, kemas. beli kain, bawa balik dengan kawan-kawan. Like that life, slow life lah. Macam suka hati, relax nak buat apa. I tak nak stress myself to work. If possible lah. Do meaningful things tapi not like stress myself to macam nak kena kerja, nak kena. Yeah, I don't want. So kalau boleh next year Singapore, tak maulah first. I don't want to be in the list also. Like if you see, you don't see Malaysia, Indonesia semua dalam top 10. Tak ya, si Mexico ni penat apa? Buat tacos ke apa? Harvest farm. Oh, dia punya pineapple Diorang kan semua banyak- banana semua datang Tak, dari sana. dorang dekat gila dengan kita. Kita 7.02. Maybe a lot of plantation ke yang diorang memang Apa kena yang kerja nampak diorang keras. selalu macam main yang ukulele tu? Apa yang busy Tak, Itulah Brazil. cara dia. Brazil main bola kan? Semua orang main bola. Mak dia semua train anak-anak semua. Okay, kalau you dah penat sangat lah what do you do? Penat sangat. I paling suka kalau semua orang keluar pada rumah, macam diorang do their own things. I rasa itu betul-betul punya me time. So I akan on aircon dalam bilik, I akan baring kat tengah-tengah katil, then I akan buka cerita, tengok handphone, semua serentak lah buat. Buat kopi sedap, masak apa-apa ataupun order comfort food ke apa. Semua tepi-tepi I je. Atau I rasa macam tu macam rest kita macam. Sekejap berapa jam pun jadi lah. Sekejap recharge lah. Once I dengar bunyi pintunya, Mami, Zaki I pula, dah habis lah tu. That's the end. The end. You? Sama, I pun sama. I akan macam gitu. Dulu I ada expectation. Macam daily balik macam ni, weekend apa. Sekarang I tak ada. Dah. Macam pasal. Actually dapat baring, diorang tak kacau kat luar pun dah nikmat actually. Sudahlah. Tapi anak-anak I macam dah tahu lah. Kalau cakap, just give me time. I just need my time. For now, you just play. I kasi lah, diorang akan tunggang terbalik lah. I keluar memang Biarkan lah. habis lah. Tapi macam tak apa. Don't care Diorang lah. kasi I time. I just duduk makan ice cream, tengok TV. Macam tu. I deserve it. I deserve this. I deserve this. Betul. Yes. You? I suka keluar daripada rumah. Oh. Ya. Yeah. Betul. Dia berapa ada 1 jam free pun dia keluar. I akan keluar, betul. Keluar is I recharge. I recharge kat luar. I balik rumah, masuk rumah je minta maaf dekat suami dan anak-anak. I masuk rumah je, I akan spot. Siapa punya cawan ni tak angkat? Siapa punya bag ni? Ni apa ada tisu ni? Tapi I kalau can tak start. boleh macam gitu. Dulu I macam tu. You Pasal tak tadi satu bully. penyakit Boleh. tau. I tak, like, why is there mess? Tak, you kena buang ni. Yes. Dulu Baru I you macam jadi tu. relax. Benda tu akan ada di So situ. bila I keluar, I tak nampak ni semua. Jadi I rasa macam I rest outside. Walaupun macam pergi sekejap 1 hour. Are you free kid? Nak makan breakfast? Makan breakfast happy. Kat luar aircon tak payah cuci pinggan, tak payah apa. Kemas. Enjoy. Enjoy. Then balik, my work will start. My workplace is at home. My workplace is at home. I punya my content, I kena buat slides, I kena baca Research. buku, semua kat rumah. So house Kerja. is my workplace. Senang kata my house is my You workplace. tak boleh macam buat one corner, then you know if you go to that corner, that will be your working time.
workstation gitu lah. Tak. You have to do that. Cannot. I don't have working time because I kena No, maksudnya you have to be disciplined lah. Macam mana you disciplinkan diri you dengan make sure kemas apa ni semua kan. You also have to do that. Because dulu I macam tu. Buat apa? And kira you tahu yang this time you akan pergi sana untuk buat kerja. Sebab kalau tak, you akan All penat. over the place lah Betul. gitu. Macam Dulu- ada free time je baru pergi kerja macam gitu. Dulu I suka bawa balik kerja tau. I akan be the first person to submit things to my head, to the principal. I akan, semua orang belum hantar, I dah hantar. Pasal I akan bawa balik kerja, I akan habis-habiskan buat Macam kerja. perfectionist gitu Tapi lah. dia bukan perfectionist. It's just aku tak nak ada kerja-kerja yang tersangkut. Backlogs. So bila satu hari tu I realise actually benda tu makan diri I. Dan macam sama juga bila weekend, ni benda nak kena bersih. I Monday sebelum I pergi kerja dulu, I ada Monday kemas bilik I, lap ni semua. Tuesday kemas bilik anak I ada macam tu tau. Bawah I kemas, you tahu kan, I akan tarik segala benda dekat bawah. So I kemas macam tu sampai ke satu tahap I rasa macam tak boleh. This thing actually buat aku jadi bad mood, anak aku pun kena marah. So I decide untuk just okay, tak apa. Kalau you bangun weekend kan kat rumah I, anak I dah buat painting dalam sink, dah paintbrush. Tu kalau I 5 years ago I akan mengamuk. Tapi I fikir balik asal benda tu you boleh kemas. What you need is actually your time. And I faham bila you cakap ni siapa tak angkat, tu siapa tak angkat. Anak I bukan kecil, Suria. Anak I dah besar. Anak I pun sama. I akan pekik juga at that point of time. Tapi I fikir balik, diorang dah besar lah lagi you boleh cakap. Yeah. Kalau you tak, kira you boleh suruh diorang angkat ni. So you just give yourself time. Kira apa bernafas. Betul. Sebab benda tu akan rosakkan you. Betul. Dia akan rosakkan Nanti you. you rasa macam balik rumah je stres. Burden. Macam alamak, rumah ni macam-macam tau. Dia ni, dia tu, dia ni. Habis aku nak kerja lagi, aku nak gini. You keluar, you reset balik. Why not you buat macam, rumah kita kan should be kita punya comfort place kan. The best kan. So why not you macam buat timetable for yourself. Macam this allocated time is mak punya working time. So korang jangan kacau mak. Dan you kalau keluar time working time pun, you macam ignore kat hall tu. I ignore. Tisu ke, Kalau memang- plates ke, apa semua. Yes, kalau I tengah buat kerja, I memang ignore lah everything. Ignore. If not, I cannot do my work. I have deadline. I kena Betul. buat, I kena do. So, I will just sit there and do my work dekat hall tu lah. And then, diorang buat homework ke, diorang makan ke apa ke. I know that. But once I stop and I look around, benda macam tak, macam, apa ni? Huru-hara sikit lah. Huru-hara. And then, I will start to bising lah. I faham. So I bukan tak suka rumah I suka rumah I, but that is not a relaxing place for me. Just that's all, because I work at home a lot. Bukan I To macam be fair, dia pun nak keluar lah angin Because lah. you Angin tak luar. ada you tak ada I macam tak ada I can go to workplace. the office. Macam you ada office semua. You bekerja kat office. Balik pun you nak buat kerja buat apa? I memang kerja I kat rumah. So when I go out, to me I'm releasing the stress. There's no work for me outside. Nak pergi kedai. It's therapy for me. Pergi Sheng Siong lah, NTUC lah. To me, this is my me time. This is where I don't need to look at macam apa ni. I Balik rasa rumah. macam work the opposite. stay at home mom pun dah hantar anak. Diorang pun macam ni juga. Mungkin diorang keluar, have a good drink. Diorang rasa macam recharge. Balik kena start balik. Ya, Balik kena balik- start balik. I tak ada helper. So is everything lah kan. Balik you tak boleh immediately tengok diorang. You kena masuk bilik dulu, aku nak baling dulu. Sekejap lagi aku keluar macam tu. You kena macam tu. Kalau tak memang Drain lah. anak I dulu sampai cakap apa tau, you don't go home mama, you just stay outside. Sebab diorang akan haru birukan rumah I. The moment I balik, I macam, bapak korang buat apa Macam, mama tak kasih kita main crayon, kita main sekarang. Macam tu. Like benda semua yang I tak kasih. Anak dia punya time. Anak dia punya time. Diorang Jangan sampai balik cakap, lagi you don't bagus." go home. You just stay you just stay outside mama, don't come home. Macam kurang ajar gila. Rupanya pasal bila I balik, I akan pekik. Macam, why is this here? You know you're not supposed to take out this one. But Baba let us. Okay lah. Baba macam pasal diorang Tak tahu. eye contact. Bapa tak eye contact lagi. Diorang tahu, diorang tanya I benda takkan jalan. So that's why I rasa macam okay lah, fine lah, whatever lah. So sekarang macam mana? You dah tak pekik-pekik kat diorang lah? Pekik lah, gila. Pekik bila buat maths. Macam apa yang kau tak faham ni? Pekik juga. Ada juga hari yang I macam dah bersirap, this is too much. Macam tu kan. Tapi
Macam Saturday sekarang I dah macam lepak. Sunday I kemas. Dulu I Saturday kemas, Sunday Every kemas. day you kemas. Every day macam every day. kemas macam You macam too hard on yourself ah. Yeah. But I start to let go lepas bibi tak ada. because you know that you cannot keep up with that. Yeah, Kerja kan full time lagi macam mana? dulu I bila tengok abuk macam satu pun dekat floor kan, I macam mana I boleh macam rimas. I boleh rasa floor tu melekit. So I akan mop, vacuum, nangis-nangis sebab dah penat. Tapi masih nak buat. Sakit. Sakit tu sakit. Ya Allah, nasib baik lah. Tak, I mean like I faham orang-orang ni semua. Macam Dia cakap kita, orang-orang ni kita. I bersyukur. I selalu rasa diri I macam penat, macam tak cukup rest. Tapi I tengok orang lain lagi penat. Alhamdulillah. Tak apa. Apa-apa pun kita make do with apa yang kita ada. Betul. Okay? Yes, Kita make do. yes. Kita jangan compare. Betul. Jangan compare kenapa dia ni senang, kenapa dia ni ada helper, kenapa aku kena buat. Ini bahagian Allah Ta'ala nak bagi you Ustazah pahala. Zakiah. Betul. Dia close. Allah nak bagi you pahala lebih. You buat kerja rumah semua tu count. Macam the wheel on the bus kira gitu. Betul. Lagu tema hari ini is Wheel on the Bus Daripada penat tadi tu. Tapi ingat je. macam balik yang tak penat. Macam let's say you ada helper. You balik memang mata you memang senang memandang. Semua dah siap. You dah siap nasi, dah masak apa-apa. Then you balik tu you rasa macam tenang. Tapi ujung bulan poket you tak tenang. Ini memang betul. Yes. It's the pros and cons. Is something that is paid for, you see. So kalau you ada, macam I selalu akan suruh orang kalau boleh ada helper. Pasal I nak wanita-wanita tu rehat. Bukan I nak advocate ke apa. I bukan buka company untuk admin agency ke You should apa. consider. Cuma I macam rasa macam bila you ada helper, you akan tenang. Dan hubungan you suami isteri pun macam you tak marah one another tau. Kita Because you geram. Nanti si lelaki ada dorang punya sifat yang dah tertanam diri dorang relax jack. Dorang akan relax jack. Dorang balik, dorang rehat. Dorang akan buang diri dorang kat Most sofa. of them lah. Whatever. Ada juga yang balik kemas. Ada yang hands on juga. tapi segelintir. Yes. Special. Sebanyaknya yang relax jack. So relax jack ni pun ada terbahagi pada dua. Relax jack yang ada maid dengan relax jack yang kena paksa pergi kerja lepas bini dia dah jadi lion. Baru dia pun bangun ambil penyapu semua. So I selalu rasa yang kalau ada helper tu dia menyenangkan you. Tapi memanglah ada orang tak percaya helper. Ada orang mungkin tak ada means. Ada orang pernah ada story yang maid dia merepek. Maybe different lah. Cuma I selalu rasa yang kita sepatutnya hargai diri kita. Kita dah penat kerja, kita mesti pamper ourselves. Even kalau you macam tak ada helper pun, you rasa macam belum lagi ready nak ada helper. Like what Surya said, you macam allocate kan you punya time. Satu hari you nak buang diri you atas katil, you buang je. Lepas tu besok you boleh kemas. Dan apa yang perlu je buat. Macam buang sampah is a need. Kalau tidak bau, cuci pinggan mangkuk. Lain dah, diamkan je. Besok you buat. You reset balik. Then kalau ada masa, you ambil macam once a month ke apa, you keluar. Kalau you rasa keluar sendiri, best you keluar sendiri. Enjoy a good meal. Get a good massage ke. Kalau tak nak full body, tak suka, get a head massage pun best. I rasa massage ni is very good for women. You kena. Ada orang kawan I satu, dia tak suka body massage. Dia rasa macam badan dia sakit dan dia rimas. Nak buka baju, nak berkemban, dia tak suka. So apa dia buat is dia pergi head detox. Ataupun dia pergi yang those, you tahu treatment muslimah yang hair scalp punya. Dia akan urut you from the neck to the scalp. Dan dia taruhkan you macam inai treatment dekat scalp you. Is so refreshing. So I rasa that is a good Have thing. to lah. And also I think dia bukan saja pasal luxury pampering tau. It's because of your Sanity kesihatan, your mental wellness also. You kena ada time untuk, ada hari you memang kena take a break. Cannot just keep running and running. Take a break. Housewife pun nak kena ada ni juga. Kadang-kadang yes. Pasal you penat. You penat buat kerja rumah. It's like really like non-stop. Housewife lagi tak ada full stop. You tak ada macam lunch time. You tak ada that kind of orang serve you makan. Semua tak ada. So you need to know your limit also. You need to know your limit. Jangan sampai you punya penat tu, like Zakiah cakap tadi orang kalau dah penat, dia boleh cari pasal dengan orang. Gaduh. Selalunya orang gaduh suami Budak isteri selalu pasal ni. Yes, penat. You asal diamkan dia ni. I pun penat apa. I pun cari duit apa. Nanti jadi ungkit and all that. So penat actually, walaupun penat tu is part of life lah. Memang part of life. Kalau kita tengok
cerita sirah Nabi pun memang Muslims, the women also penat asuh anak, ada yang business, ada yang dengan suami, a lot of roles. Women have a lot of roles, and kita tak nafikan that penat is part of life. Whether you working mother with a helper ke, you working mother with no helper ke, atau you ambil helper part time ke, semua orang penat. Yang helper tu pun penat. Helper tu pun seorang mak. Seorang mak kerja untuk family balik. 24 hours kerja dengan Aku orang. kena kemas rumah aku, kena kemas rumah dia ni. Rumah orang. Anak aku tinggalkan. Ni sih diorang pun kesian juga. So kita bertimbang rasa lah. Bila kita rasa kita penat, semua orang penat. Everybody betul. punya penat pun tahap masing-masing. And kita jangan cakap, dia ni apa dia nak penat? You know, sometimes orang kata kita, Tapi kadang-kadang betul I akan ter-question, asal dia penat kan macam tu. So sorry, I mean I datang daripada I paling kesian yang housewife yang anak kecil yang diorang tak ada support nak siapa nak jaga, nak me time pun. dia kena Ada tak bawa ada? mana-mana. Dia macam 24 jam tengok muka anak dia. Dia punya me time apa? Budak tengah tidur dia main handphone, jawab message. That is her me time lah. Tengok TV Ataupun dia kejap. keluar dengan kawan, campakkan budak-budak ni main Main playground, playground. yang the paid playground Yes. tu. Dan dia duduk dengan Indoor kawan dia. jadi secure. Berbual. Okay, kita that is also some form of relax juga. Kita kena cari jalan untuk relax, untuk ibadah kita. Pasal some mothers are just so busy that nak solat pun terkejar-kejar. This is very something that kita kena think about lah. Memang anak tu penting, kita kena jaga rumah, jaga anak, jaga suami, jaga kerja kita, boss, everything. But you cannot abandon you and Allah punya relationship. Jadi paling penting sekali, and this is the most powerful recharge yang you boleh dapat. Kalau you boleh serahkan diri you kerja, you punya energy semua, ya Allah, aku penat gila. Please empower me. This going back to Allah ni, other than all the other tools of the dunia that you boleh pakai untuk relax, jangan lepaskan you punya time dengan Allah. This one you kena selfish sikit lah. Macam untuk kebaikan diri you dunia akhirat, you have to go to Allah to recharge. Betul. betul Ustazah, ni I nak cakap kalau tak nak penat di akhirat, Penat. buatlah korban. Antaranya Betul tak? Okay. Yes, betul. Yeah, so I understand that the amount of money you spend for korban is kadang-kadang mahal. So kita tepikan duit lah. Kita berazam, kalau tahun ni kita dapat buat, Alhamdulillah. Kalau tahun ni kita macam aku tak pernah buat lah korban, how much is it So we can ketepikan duit every month, maybe $20 ke $50. Semoga next year kita boleh buat korban. This is something that I want to personally call upon my stay-at-home mothers. I was stay-at-home mother for a very long time, and I know how it feels to not have financial freedom and all this. And you rasa macam tak mampu. Banyak benda you rasa you tak mampu. Tapi I believe that kita pun boleh berazam to contribute back to society. Apa-apa duit-duit yang kita ada, from nafkah ke, from duit bil NTUC ke apa ke, tepikan berazam untuk this one I want to do for korban. This is something that will give you a lot of fulfillment, because banyak barakah and banyak pahala in korban. So as much as kita jaga hidup dunia kita pun nak something for our akhirat lah. Jangan lupa. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak sia-sia. Penat, jangan sia-sia punya penat. InsyaAllah banyak pahala kita berterusan like wheels on the bus. Betul. Alright. So to sesiapa yang ingin berjinak-jinak untuk buat korban this year, just go straight away to nurinsan.sg, ataupun you can also go to their Instagram, just get the number and get the officer to come to your house for home collection. They also have that for zakat. Dia ada Ramadan yang hari tu. So Ramadan pun ada zakat. They also have the home collection. So it's the same thing. You can just call them 87684688. So go and do your korban this year. Correct. Kalau any one of you macam tak tahu nak more info, you can DM Salam Sis also. Nak korban, and then we can give you more Boleh details. quote Salam Sis kan. Dia kalau dapat Yes. this inspo by Salam Sis yang dia nak buat korban, Betul. jangan lupa. Kita pun, Nanti dia akan tanya, you hear us from where kan? So dekat situ you letak Salam Sis Salam Sis Podcast. Power. so that they will see, oh, from Salam Sis. Kalau tak, you all nak episode, you all akan tanya, mana episode? Nak 2 kali dalam seminggu? Kenalah support kita. Okay.
Salam sis tak dapat apa-apa daripada korban ni, by the way. We're just sharing We're just sharing with Just you. sharing so that kalau you all quote kita diorang tahulah kita ada pendengar macam Yeah. tu. InsyaAllah. Okay, so thank you and jangan lupa untuk jaga diri. Macam tadi Zakia and Ustazah cakap, take care of yourself because you are going to take care of others also. Betul. Okay. So and we end today's episode with Salam Salam sis.